kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So guys, hari ni ada aku, ada Ilham, ada Adam kat belakang. So hari ni kita orang nak pergi jumpa, macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, kita nak jumpa fans aku daripada Indonesia. Nama dia Mariam. Oh my god. So hari ni hari jadi Mariam tau. Hari ni 15 hari bulan ni hari jadi Mariam, 16 hari bulan hari jadi ayah aku. So bulan 6 ni memang banyak sangat birthday orang. Aku tak tahu kenapa dia orang memang berpakat ke apa, memang lahir bulan 6. Aku tak tahu kenapa. Tapi nak buat macam mana dengan kakak Zara aku pun bulan 6. Bukai duit aku nak kena beli hadiah apa benda semua. So tapi tak apa, kejap lagi kita akan jumpa Mariam. Korang mesti ada antara korang macam tak pernah jumpa Mariam. Ya, betul. Aku akan bawa korang jumpa Mariam juga lepas ni. Kita akan pergi makan-makan, bawa dia pergi jalan-jalan gitu. So korang kena stay tune dekat vlog ni daripada mula sampai habis. Jangan pergi mana-mana, okey? Betul. Jom kita on the way. Go. Sekarang ni kita orang dah ada kat dalam mall, tengah tunggu Mariam. Patutnya kita orang jumpa pukul 11, tapi sekarang dah 11.40. Mungkin sebab Mariam nak bersiap-siap ke apa kan. Dia guna makan masa yang sangat lama untuk nak bersiap dia. Ya, so sekarang kita ada dekat Pavilion Bukit Bintang. Wow. Kejap lagi dah nak jumpa Mariam dah. Lama sebab Mariam memang nak jumpa aku hari tu, tapi aku tak sempat lagi jumpa dekat Indonesia. So dia datang Malaysia sekali nak buat rawatan. So kejap lagi kita jumpa dia, okey? Sana. Aku nampak. Dekat sana. Mariam ada dekat tepi tembok. Jom kita pusing dekat sini. Aku dah nampak. Aku dah nampak Mariam dah. Aku dah nampak Mariam, tapi aku rasa Mariam tak nampak aku. Dia ada kat tepi tembok. Okey, aku akan bawa korang. Ini saat ni kita berjumpa Mariam, artis Indonesia yang paling famous. Dia dekat sini. Dia tak nampak. Menyerup. Dekat sini. Tu Mariam kat sana, nampak tak? Mariam kat sana. Dia nampak. Okey, betul-betul kat sana. One, two. Kita jalan straight Kita jalan straight. Okey, Mariam betul-betul dekat sini. Assalamualaikum. Mariam. Mariam pakai pink hari ni lah. Ni Abang Adam, ni Abang Ilham. Hello Mariam. Wanginya Mariam bau bunga. Ni Mariam yang wangi ke ibu Mariam yang wangi ni? Mariam wangi lah. Mariam cantik tak? Hello korang. So ni Mariam nak jalan-jalan dengan Abang Kemal. Kita nak pergi makan lah sebab lapar korang. Tapi tak tahu nak makan apa. Jom kita cari. Maybe makan nasi kot. Tak tahulah. Kita ikut je ke mana Abang Kemal bawa. Okay? Let's go korang. Disebabkan Mariam pakai warna pink hari ni, dia pakai warna pink cantik. So kita makan dekat restoran ni, dia warna pink tau. Ni ELN London. Yeah. So dia macam ada bunga-bunga. Sebab Mariam pun hari ni pink. Weh, aku baru perasan tutup weh. Baru nak makan kat sini. Tutup lah Mariam. Tutup lah. Alah. Dah tu kita nak pergi mana ni? Tak tahu. Kita makan kat atas Okay. Baru je dapat french fries. Ibu nak ni lah. Ni sweet potato fries. Ya. Dah Tengah tahu. ada makanan dengan Mariam. Hello guys. Pun tak nampak Mariam kat bawah. Mana kat bawah lah korang. Sekarang kita sekarang ni tengah order makanan. Kita kat Serai. Ini masuk YouTube ke nanti? Masuk YouTube ke nanti? Ni YouTube. Selalu vlog pertama baru lah. Ya. Yeah. Hello korang. Mariam jumpa Abang Kemal. Pilih-pilih menu dulu. Mariam dah pilih dah. juga. Serai ice tea, Mariam beli. spaghetti beef. Nampak dia macam sedap. Okay. Boy, kemain dia buat vlog. Korang. Dia pun nak buat Abang vlog. Kemal ada french fries lah. Ada? Ada. Ada french fries. Burger.
Ni kenyang ni makan ni. Dah nyanyi statue-statue. Ya. So guys, so sekarang kita orang tengah makan, nak tunggu makanan dengan Mariam. Lepas ni ada banyak lagi aktiviti. Kita tengah tunggu makanan sampai. Mariam mau dapat tadi burger Dengan french fries. dengan air. Coklat. Kumal order macam biasa lah, spaghetti macam tu je. Nanti makanan sampai kita tunjuk, okey? Okay. Okey, sabar. Kita ada challenge dekat sini. Jom kita buat challenge bau mulut nak? Bau mulut sini. Cuba Ilham bau mulut Adam. Ha? Buat challenge bau mulut Okey, Mariam dulu. 1, 2, 3. Kita pula. 1, 2, 3. Okey. So, Mariam, makanan Apa bayar nanti? Abang Nah, gitu pinter. Oh, kau mengata pasal aku kau mengata pasal aku. Kamera tu betul-betul tapi kau Sekejap, nak korek hidung nak. Mariam nak korek hidung. Makanan Mariam sampai dah. Ya Allah, besarnya burger. Ada fries, nak curi satu lah fries. Okey, boleh. Boleh? Boleh. Sedapnya. Abang makan ni Mariam tak habis ni friesnya. Oh, Mariam burger Mariam besarnya. Makan. Jom makan. Okay guys, so sekarang ni Mariam dia tengah pergi tandas. Sekarang dia pergi tandas. Sekarang ni kita pun semua dah habis makan dah sekarang. Okay, ni tengok Adam ni kenapa kau ni Adam? Adam kau kenapa? Ya Allah. Kita nak pergi ke tempat seterusnya, tapi aku tak tahu lagi nak pergi mana. Mariam ada beberapa tempat lagi kita nak pergi. Aku nak bawa pergi shopping, nak bawa pergi makan aiskrim, macam tempat lagi. So korang stay tune dulu, okay? Kita baru makan dulu ni. Kau sabar jap. Okay guys, so sekarang ni kita baru lepas makan. Hello. Kita Kenyang nak tak? pergi Kenyang tak? jalan-jalan. Kenyang. Okey. So sekarang ni kita nak jalan-jalan dulu. Mariam kata nak makan aiskrim, tapi mungkin kejap lagi baru kita nak makan aiskrim. Tapi sekarang ni kita nak jalan-jalan dulu. Mariam pun tak tahu sebenarnya kita nak jalan kat mana. Tapi kita rasa macam ni, kita habiskan dulu dekat setiap tingkat daripada atas, lepas tu bawah. Baru tak penat naik turun. Betul tak Mariam? Ya, betul. Jom korang ikut Mariam jalan-jalan dengan Abang Kemal. Jom. Ya, Abang Adam ni. Adam terkejutkan dia. Korang kesian Mariam terkejut. Cerita Mariam, ceritanya tadi. Jadi pas waktu di lift, Abang Adam kejutkan Mariam. Yelah, macam mana Mariam tak terkejut? Dasar Abang Adam. Jom. Ngapain ni enggak keluar? Kau tengok gula-gula ni tak keluar. Mariam, gula-gula Abang Kemal tak keluar. Tak keluar, tengok ni. Sekejap Mariam keluarkan. Atau disobek aja kotaknya. Ni apa kamu buat? Tak bisa lagi. Tunjuk kat kamera. Tak bisa keluar orang gula-gulanya. Beli baru. Bisa lah Mariam. Okey, so sekarang ni kita tak nak bagi tahu Mariam sebenarnya kita nak pergi kedai mana sebab nak bagi surprise. Okey, so sebenarnya kita nak bawa Mariam jumpa seorang ni, surprise sebab dia nak jumpa Mariam. Nak. Jom. Wih, Mariam, tengok tu. Tengok tu. Tu ada mini sana. Ada mini show, ada stage semua. Wow. Cantik lah. Macam ada lah bestnya. Nanti kalau ada masa kita tengok kat bawah tu Okey. Nak pergi kat situ sebab kita orang busy hari ni, banyak tempat kita orang nak pergi. Ya. Macam-macam tempat. Takut tak sempat je pergi bawah tu. Itulah. Okey Mariam, jom. So tempat pertama yang kita nak pergi ni Mariam adalah Pop Mart. Yeay. So kita belilah satu blind box, okey? Okey. Satu Mariam, satu Abang Kemal, lepas tu nanti kita unboxing. Okey. Boleh? Boleh. Okey, jom. Nanti kita unboxing. Jom. Mariam cari satu blind box, Abang Kemal cari satu blind box. Okey. Lepas tu kita beli, kita unboxing, jom. Jom. Kita cari yang macam labubu tu Mariam. Labubu ataupun apa? kita cari yang lain sikit. Okey. Ni Okey. Jom. kita cari plushies. Plushies. Mariam nak cari apa ya?
Nampak? So kita dah beli pok mat. Okey, so nanti kita akan boxing dekat satu tempat. Nampak ni banyak Mariam beli. Mariam kata nak tu semua kita beli. Jom. Okey guys, so tadi kita dah beli pok mat dengan si Mariam. Lepas tu kita tengok dia macam ada pakai sekat rambut ni kan cantik. Mariam nak yang baru tak? Nak. Okey, Mariam boleh beli 2 yang baru. Okey. Kita akan masuk kedai kat sana. Lepas tu Mariam beli yang baru, okey? Okey, Boleh? Boleh. Jangan tak sabar. Tak ada punya. Dekat dalam kedai tu. Wow. Ni Mariam ni. So Mariam boleh pilih 2. Nampak ni macam-macam pilihan ada korang kat sini. Ini kalau buat live ni, okey. Okey. Kan? Ni buat live. Ini ada yang tanduk pun ada Mariam. Mariam suka yang mana? Ini okey ni untuk buat live Ni kan? So Mariam nak ni, dia kata senang untuk buat live nanti. Pakai-pakai untuk di rumah ni. Okey, ni ambil 1. Tapi sebenarnya kan 2 tak cukup Mariam, kena ambil 3. Oh, 3. Okey. Okey, Mariam ambil je mana-mana yang Mariam suka, ambil 3. Okey, ni 1. Bunga ni. Lagi 1 bunga tanya ibu, putih. kalau nak keluar cantik yang mana? Ibu, keluar cantik yang mana? Cantik. So ni pun cantik. Cantik lah. Okey kan? Okey. Okey tak? Ambil dia 1. Okey. Okey, 1 lagi. Satu lagi. Tengok. Kereta dia baru jalan 2 kedai. Dah penuh. Dengan pok mat, dengan hadiah-hadiah. Mungkin aku tak beritahu lagi. Hari ni hari jadi Mariam tau. Apa tu? Mana? Kita nak bayar. Nak bayar? Jom. Bayar. Okey. Alright. Tak ada tak? Hello, korang. Guys, so sekarang ni kita dah shopping banyak. So sekarang Mariam penat tak? Sikit. Rasa macam nak makan aiskrim tak? Nak. Aiskrim kan? Okey. So aku rasa nak bawa dia makan aiskrim. So jom kita makan aiskrim kat dekat atas ni. Jom. Jom. Adik-beradik Mariam pun ada kat belakang. Iyalah. Ni adik Mariam yang kecil. Yang ni yang nombor 2. Tabi. Tu semua keluarga kat belakang. Bang Kemal, aiskrim kat mana? Tu aiskrim atas. Tu nampak tu aiskrim kat atas tu? Sini. Daripada sini kita dah nampak Baskin Robbins tu. Jom kita naik. Jom. Kita naik. Dekat Baskin Robbins tu sebab Mariam kata dia macam nak sangat makan aiskrim Baskin Robbins sebab dekat Aceh, Indonesia tak ada Baskin Robbins. Kat sana ada aiskrim apa je? Aiskrim biasa-biasa lah. Macam aiskrim cup kecil tu. Jom. Kita tengok flavor favorite apa Mariam punya aiskrim kejap lagi. Jom. Okay, lepas. Dah sampai. Kita dah sampai dah Mariam. Dan ni Mariam nak makan aiskrim Baskin Robbins. Jom. Jom. Aku memang suka korang aiskrim Baskin Robbins. Lagi satu ada adik Mariam ni kan. So bolehlah belanja sekali. Sebab Mariam kata boleh tak nak bawa adik Mariam pergi makan aiskrim? Boleh. Apa yang tak bolehnya? Abang Kemal. Ya. Mariam mau yang mint itu yang di dalam cup. Abang Kemal punya favourite ini. Mariam juga itu. Mau itu. Itu sikit. Wow, ada kek birthday. Wow. Jom. Okay. Pergi beli aiskrim. Nak beli aiskrim, plan kita nak pilih aiskrim. Nak pilih-pilih aiskrim, nak tengok ada flavour apa. Okey. Pilih aiskrimnya. Ayo. Aiskrim Prince Chocomin ada? Chocomin habis. Dah tu Mariam nak apa? Rainbow. Ya, rainbow ni. Ya, dalam cup kak? Masam. Dia kata ni masam. Apa? Nak rasa sikit? Akan ni boleh bagi. Ni yang best kat Baskin Robbins ni, dia boleh bagi rasa. Okey, jom. Okey. Bismillah. Sedap tak? Masam. Masam. Sebaik akak tu begitu. Akak ni jujur. Yang apa nak rasa aiskrim yang manis? Coklat macam tu. Okey, tu coklat vanila macam coklat dan vanila tu sedap je. Kita try sini. Aiskrim ni masam. Kau tengok muka dia nyam-nyam macam tu. Okey, rasa ni pula. Manis. Ini sedap. Okey, dia nak ini. Dalam cup. Dalam cup. Cup kecil. Okey. Okey, so tadi Mariam lepas makan aiskrim, aku tak makan buah aiskrim sebab aku tengok Mariam makan aiskrim pun aku dah kenyang. Sekarang kita nak unboxing pok mat macam cakap tadi. Ya. So, yang Mariam beli yang ni. Terus aku belikan Mariam ni.
Tapi ni nanti biarlah dia unboxing sendiri kat rumah dekat apartmen dia nanti. Ni aku punya. Kita pilih yang paling berat. Okay, so tadi kan Mariam cakap apa Mariam? Mariam nak pilih yang paling berat. Dia kata dia nak pilih paling berat. Aku tak tahu macam sama berat je. Okay, Mariam pilih mana yang berat? Sekejap. Ni. Okay, Mariam nak yang secret, yang ini atau tak yang ni? Okay, so ada beberapa pilihan dekat sini. Korang tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 secret. Aku nak yang ni ataupun yang ni. Mariam kata dia nak secret ataupun yang ni ataupun yang ni. So kita tengok siapa dapat yang betul-betul dia nak. Okay, jom. Orang. Oh, ni tu. Jangan tengok lagi, jangan tengok. Okay, one. Jangan tengok, buka. Bismillah. So, jangan tengok, 1, 2. Jangan tengok lagi, jangan tengok. Aduh, bergetar dah. Mariam dapat yang kita punya, kita dapat Mariam punya. Tapi cute. Nak tukar? Boleh? Tukar. Aku dapat ini, kau tahu tak? Aku memang nak yang ni. Mariam memang nak yang hijau ni. Mariam nak rambut. Kita pikir kan? Cute lah. Terus bulu dia lembut sangat. Itulah, Lepas tu, aku bulu nampak dia macam lembut. ada orang dengki kat belakang. Cuba tengok. Ada orang dengki kat belakang. Muka dia macam ni. Dia kata kenapa tak beli ke aku juga? Dia kan. Yes, So nanti Mariam boleh sangkut-sangkut dekat beg. Ya, tunjuk mata dia boleh gerak. Nampak ni? Serius. Mata dia boleh gerak weh. Cute. Mata dia boleh gerak lah. Gerak. Ini nama dia Tukoko. Mariam punya Partita. Partita. Mariam punya Partita. Abang Kemal punya Ode Tukoko. Ode Tukoko. Cute lah. Tengok ni. Nanti kita boleh gantung kat beg. Nanti Mariam buat video TikTok, Mariam tak berkeman. Okay. Okay?